Ini adalah robot vacuum jenama Xiaomi. So, didatangkan bersama dengan charger dan robot vacuum itself. Robot vacuum ni ada dua function. Dia boleh vacuum dan dia boleh mop. So, in one. Didatangkan dengan brush kecil yang untuk korang bersihkan habuk-habuk yang dekat tepi-tepi vacuum korang lah. So, tank habuk dia yang warna hitam ni, so korang boleh tanggalkan dan terus buang habuk korang, emptykan dia dan pasang balik. Dekat tank ni juga, habuk ni kat tepi tu ada tank untuk isi air. So korang boleh isi berdasarkan level yang dia bagi. Kalau aku isi guna air DI water sebab aku tak nak ada berdasing-berdasing dalam benda tu. Xiaomi ni didatangkan dengan app Xiaomi Siri yang boleh integrate dengan pelbagai produk Xiaomi yang lain. Untuk peta rumah aku, memang aku letaklah restricted area tu. Kawasan tu kalau banyak wire ke apa, aku kalau boleh, aku akan vacuum dengan vacuum yang lain. So, supaya wire-wire tu termasuk lah. Dalam apps ni korang boleh decide level untuk vacuum dan level mop tu korang nak dia sekuat mana. Tapi, makin kuat level vacuum tu, makin habis cepatlah bateri korang. So, bateri tak lama saja. Kalau rumah korang besar memang tak dapat habislah satu rumah. So Xiaomi ni aku dah pakai lama. So far dia tak ada rosak yang pelik-pelik sangat lah. Kecuali hari tu aku hantar servis sebab ada power trip dan dia effect aku punya charger. Dan dia punya service center juga ada kat pelbagai lokasi. Dan hari tu pun untuk servis pun tak makan banyak lah, bawah RM50 gitu.